Assalamualaikum and kembali guys. So, lepas rod aku patah, aku macam tak fikir lagi nak beli rod baru kan. Dan hari ni sebenarnya tak ada tujuan pun, aku just macam yelah. So, hari ni ceritanya setelah rasa banjir surut semalam banjir baru nak surut kot. Hari ni aku dah boleh terjah dah dalam estate dah. Sebab aku tengok estate naik air tau. Macam ni kan. Aku tak tahulah estate ni sebenarnya tak ada air ke, ada ikan tak ada ikan tak tahu. Wallahualam macam aku just random je aku pergi je. Kalau ada lah. Itu je ceritanya. Ada rezeki adalah. Ada rezeki ada video. Silap. Ada strike ada video. Macam tu lah ceritanya kan. Dia tak ada tujuan ni, macam random pergi je macam tu. Okay. So aku nak setting jap, kita tengok jap. Banyak tempat naik air. Agak banyak. Tapi aku tak tahulah yang ni berhubung dengan parit ke tak. Sebab sebelum ni pun bukannya apa ada parit pun, dia just kosong je, tiba-tiba air naik yang di banjir. So kita just random je lah tengok apa kalau cari aktiviti, kita try je kas. Mungkin soft rock lah, soft plastik kalau pakai ni jahanam ni. Okay, jom try. Teruk motor aku. Right, so set hari ni kita akan pakai apa tatula dengan petakai lah. Disebabkan yang tu dah rusak sudah, kita try yang ni lah. Bismillah. Alamak, tengok kan tak ada apa-apa aktiviti je sini. Aku nampak ada anak. Halus je anaknya, tapi tak tahu nak makan ke tak. Ke maknya dah kena sapu lah. Selalunya kalau ada anak macam tu, maknya dah ready dah. Sebab mujuk anak ni aku tak apa-apa rajin sebenarnya. Aku balik 3-4 kali tak nak makan, aku belah selalunya. Tapi tak tahu, ada try lah. Sebab aku dah lama agak kumpau. Tak kumpau juga, itu rod patah dia juga tak kumpau Entah, aku tak tahu apa aku cakap. Mana mak kau? Ada. Tu dia, mak dia keluar airnya. Yes, mama muda guys. Mak dia terus terjah Mama muda. Alhamdulillah. Ganas ni. Okay, agresif. Ini kalau kau taruh tangan sekejap dia gigit tangan kau. Berdarah-darah. Okay, tu dia. Mama muda guys. Muda gila mama kat Selangor ni. Okay, so kita lepaskan balik lah. Sebab ada anak kan. Kita ambil gambar jap dan kita lepaskan. Alright, mama muda. Garang gila. Mana anak kau tadi? Dia keluar macam tu je. Okay. Dulu ada mama sini lah. Sini ada harapan ke apa parit ni? Nampak macam cantik, kita try lah. Malah ni kalau ada yang masuk tu, maknanya berhubung dengan parit besar. Good. Aku tak pernah main tempat ni. Jadi ni first time aku main. So kita try lah. Alang-alang dah satu-satu, kita try lagi. Okay, kita try spot ni dulu je. Tengok macam mana. Ni agak menarik. Tapi air tinggi ni. Nampak macam menarik tapi tak ada harapan pun ada. Yang spot tadi dapat ikan tu kita hold dulu je. Kita tengok dulu spot-spot lain. Kot-kot ada yang ada potensi kan. Sebab kawasan bila main kawasan bot banjir ni, kawasan akan jadi besar. Bila jadi besar kau akan jadi blank kejap. Mana kau nak try. Sebab semua lorong ada kat sini semua, kebanyakannya ada air. Jadi kau tak tahu kat mana dia duduk. Jadi kita akan try explore sikit-sikit lah. Tapi tak dah jauh, aku nak meranduk ni pun macam letih juga sebenarnya. Aku rasa sukar juga ni. Tadi tu pun sebab ada anak tu yang jadi senang cerita ni. Tak ada anak ni susah sikit lah nak makan. Ada. Tapi curut.
Curut betul. Tak ke? Kena tak kena? Okey. Dia punya makan tu pun nampak lah macam anak-anak baru nak mengejar impian. Oh, ada juga. Ni tak ada. Tapi curut yang makan. King tak nak keluar ke lepas banjir? Aku dah berapa lorong dah aku masuk. So far yang ada tadi tu yang ada anak je. And then tadi yang kat parit kecil tu ada curut halus yang sambar tapi tak lekat. Nampaknya lepas banjir ni sebenarnya kau kena mengharapkan satu kau kena mengharapkan haruan bawa anak. Apa aku buat tu? Kau kena harapkan haruan bawa anak je lah kiranya. Kalau haruan bawa anak, chances untuk kau strike tu tinggi. Dia sebab bila banjir, macam contoh parit-parit ada yang parit besar, air tinggi, haruan tak suka tempat tinggi, jadi dia akan masuk lorong-lorong macam ni lah. Itu tujuannya aku ke dalam ni sebenarnya, aku nak try. Tapi kebetulan tadi ada yang bawa anak, alhamdulillah ada strike lah. Dia jadi macam ni. Dia jadi agak lepas tu susah sikit lah nak cari strike kat mana, sebab kawasan luas, setiap lorong ni semua ada air apa semua. Jadi akan ambil masa yang agak panjang jugalah untuk cari kat mana ikan duduk. Cuma yang aku cakap tadi lah, kalau ada yang bawa anak, alhamdulillah rezeki tak lama lah. Maknanya kau nak pujuk dalam 7-8 kali ataupun 2-3 kali kadang-kadang kau akan strike. Jadi bila banjir tu janganlah pergi main kat parit yang dalam. Carilah tempat-tempat yang dia melimpah daripada tebing, tempat-tempat cetek macam ni untuk cari dia duduk. Tak tahu kat mana dia duduk ni. So alright guys, tu rasa pendek lah kali ni. Aku dah pergi banyak tempat dah. Dan tempat yang terakhir ni aku rasa macam dah try memang tak ada. Padahal dia sehujung sana tu ada parit kecil tau. Ada parit kecil yang selalu sebelum ni mestilah ada haruan-haruan dia kan. Cuma dia tak tahulah cakap tempat aku, haruan dia dah memang semakin, populasi dia dah makin teruk. Aku dah try banyak tempat dah. Satu tu je lah, pagi tu je lah rezeki aku ada. Sebab itu pun bawa anak, nasib baik dia bawa anak kan. Adalah juga rezeki dia. Tapi macam ni lah ceritanya. Musim banjir yang tak sampai lagi sebenarnya. Lagi satu pun sebab air baru naik. Air baru naik, dia tak apa nak masam sangat. Dia tak apa nak berkampung sangat. Jadi dengan kawasan dia agak luas banjir, jadi kau tak tahu mana kau nak attack sebenarnya guys. So aku rasa tu je lah kot. Tak ada nak explore lagi pun sama semua tempat. Kecuali kalau aku nampak anak baru aku akan try. Tu je. Okay, so jumpa lagi. Misi haruan selepas banjir agak gagal sebenarnya, dapat seekor je. Okay, alright. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.